Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi hari yang cukup cemerlang lah buat pasukan JDT pada hari semalam apabila mereka berjaya membelasah pasukan Bangkok United dengan keputusan 4-0 dalam saingan Shopee Cup lah. Boleh katakan hari semalam merupakan hari bersen lagi lah apabila beliau sekali lagi berjaya menjarikan hat-trick buat 2 kali berturut-turut. Lepas baru-baru ni hat-trick lawan Sabah, baru semalam beliau hat-trick lagi bertemu dengan pasukan Bangkok United. Ini menunjukkan yang bersen memang sememang-memangnya ada kualiti yang sebenar sebagai seorang penyerang pasukan JDT. Jadi untuk video kali ni aku nak bersembang lah review tentang perlawanan pasukan JDT bertemu dengan pasukan Bangkok pada hari semalam. Nampaknya Coach Munoz telah menggunakan formasi 3-5-2 dengan mengekalkan 9 pemain ketika pasukan JDT ni membelasah pasukan Sabah 8-0 pada minggu lepas. Dengan Shihan terus diberi kepercayaan menjaga gawang pasukan JDT. Untuk 3 CB nampaknya John Irazabal, Glauder dan juga Israfilov telah membentuk 3 gandingan CB yang cukup mantap. Arif Aiman dan juga Oscar Arribas bermain di wingback. 3 pemain tengah JDT iaitu Heto Hevel, Nacho Mendes dan juga Afiq telah membentuk 3 gandingan tengah yang cukup mantap juga. Dan juga Abang Ipin kita juga Bersen bermain di hadapan. Boleh katakan formasi ni, line up ni memang cukup mantap lah. Sebab apa? Jairo berada di bench dan Bersen bermula sebagai starting line up lah. Untuk first half boleh nampaklah perlawanan cukup seimbang dengan kedua-dua pasukan ni adalah buat attack. Tapi momen yang paling mencuri tempuan adalah pada minit ke-16 apabila pada mula-mulanya pasukan Bangkok United ni diberi sepakan penalti sebabkan tackle daripada John Irazabal. Tapi nasib baik ada VAR lah. So lepas check kat VAR, jelas-jelas kat situ John Irazabal ni tackle bola bukan tackle player. Jadi penalti cancel. Kelegaan untuk pasukan JDT. Jadi tamat first half 0-0 lah. Masuk je second half, nampaknya tempo perlawanan menjadi rancak. JDT seperti harimau yang cukup kelaparan. Tak sampai 30 saat perlawanan bermula untuk second half, nampaknya JDT telah berjaya menjadikan gol pertama hasil rembatan padu daripada Bersen daripada luar kotak penalti, hasil assist daripada Oscar Arribas. Bagi aku gol ni memang cukup padu lah daripada Bersen, memang cukup lawa lah. Seterusnya pada minit ke-51 JDT terus menambah gol kedua apabila Abang Ipin kita iaitu Joe Figueiredo terus menambah gol kedua buat pasukan JDT. Bagi aku ini adalah gol berpasukan JDT yang cukup lawa lah. Bermula daripada lambungan tengah daripada Nacho Mendes mencari Bersen. Bersen bermain 1-2 dengan Heto Hevel dan Heto Hevel buat chip lambungan tepat ke arah Bersen. Bagi aku ini cukup mahal lah chip Hevel ke Bersen. Dengan Bersen pas kepada Abang Ipin kita dan Joe Figueiredo dengan tenang setenang-tenangnya tap saja bola tersebut untuk menghadiahkan gol kedua buat pasukan JDT. Memang cukup mahal lah gol ni sebab apa? Gol pasukan yang cukup cantik lah. Seterusnya pada minit ke-72 Bersen terus menambah derita pasukan Bangkok United apabila menambah gol ketiga pasukan JDT. Hasil bola muntah daripada penjaga gol yang mana beliau ni tak dapat menahan rembatan kencang daripada Arif Aiman. Bola muntah, Bersen macam biasa skor saja, tap saja bola tersebut untuk menambah gol ketiga buat pasukan JDT. Walaupun semalam Aiman tak dapat skor gol ataupun assist, tapi bagi aku beliau bermain dengan cukup baik lah. Kucar kacir jugalah defense pasukan Bangkok ni nak jaga si Arif ni. Memang cukup lincah lah Arif Aiman pada perlawanan hari semalam. Seterusnya pada minit ke-91 Bersen menutup malam indah untuk beliau dan juga pasukan JDT apabila menambah gol ketiga untuk beliau dan juga hat-trick untuk beliau dan gol keempat untuk pasukan JDT. Bagi aku gol ni pun cukup cantik lah sebab apa? Pemain-pemain JDT buat pressing dari tengah sana. Larian Oscar Arribas pun memang cukup padu. Beliau ni pas kepada Jairo dengan cantik bagi lorong bola tersebut tepat ke arah Bersen. Bersen macam biasa naluri sebagai seorang penyerang. Beliau tahu kat mana beliau nak skor gol. Beliau ambil bola tersebut dan skor gol. Kat sini kita bagi jugalah kredit untuk Jairo sebab apa? Beliau mampu buat assist yang cukup cantik lah untuk Bersen. Jadi tamat perlawanan JDT 4, Bangkok United 0. Jadi ini adalah kemenangan kedua lah pasukan JDT dalam saingan Shopee Cup. Jadi kalau kita tengok statistik perlawanan juga, memang kau lah JDT memang dominan dalam perlawanan malam semalam, petang semalam apabila menguasai hampir 54% position ball, manakala untuk pasukan Bangkok hanya 46% lah. Daripada shot pun memang JDT terus dominan dengan melakukan 25 shot dan 8 on target, manakala pasukan Bangkok hanya melakukan 7 shot dan hanya 1 on target sajalah.
Jadi antara 5 faktor kemenangan pasukan JDT ke atas Bangkok pada petang semalam, yang pertama adalah Bergson dengan 3 gol dan 1 assist. Sememang-memang adalah menunjukkan kualiti sebagai seorang penyerang yang ada pada Bergson. Memang selayaknya beliau lepas ni berada dalam first 11 untuk pasukan JDT. Minta maaf lah kepada Jero, tempat tu memanglah tempat untuk Bergson. Seorang pemain cukup agresif, rajin dan pandai cari ruang untuk jaringkan gol. Kalau kita tengok, beliau pun ada chemistry yang baik dengan pemain-pemain JDT seperti Figueiredo, Arif dan juga Oscar Arribas. Jadi sememangnya Bergson adalah faktor utama kemenangan JDT pada hari semalam lah, Mat. Yang kedua adalah kerajinan Oscar Arribas. Boleh nampak Oscar main macam tak ada jantung, Mat. Defending, attacking, pressing dia semua on top lah. Cukup rajin beliau atas padang. 1 assist beliau pada game tersebut tunjukkan kualiti yang ada pada beliau lah. Faktor yang ketiga adalah pendekatan menggunakan trio tengah pasukan JDT. Boleh nampak pada perlawanan petang semalam, Coach Munoz menggunakan 3 pemain tengah iaitu Hevel, Nacho Mendes dan juga Afiq, dan hasilnya memang boleh nampak lah pemain-pemain tengah pasukan JDT memang kau mengawal bahagian tengah sehingga kita tak nampak sangat lah pemain-pemain tengah pasukan Bangkok United pada perlawanan petang semalam lah. Faktor yang keempat adalah tactical pressing high intensity lah daripada pasukan JDT. Boleh nampak yang semalam memang kau lah pemain-pemain JDT ni beri pressing kepada pemain pasukan Bangkok United sehingga sukar untuk pemain Bangkok ni memegang bola terlalu lama. Bola pegang kejap je, pemain JDT dah rampas selamat. Faktor yang kelima adalah kekebalan bahagian defender pasukan JDT yang dikawali oleh John Irazabal, Glauder dan juga Israfil. Walaupun ada jugalah silly mistake daripada defender pasukan JDT, tapi boleh nampak semalam memang cukup perfect lah bahagian defender di pasukan JDT. Dan juga Shihan masih kebal, Mat, sehingga sekarang beliau ni masih belum pernah bolos lagi untuk saingan musim ni. Last bolos beliau adalah ketika bertemu dengan pasukan Seri Pahang pada bulan April yang lalu. Lepas tu beliau tak pernah bolos, kebal sehingga sekarang lah. Jadi hasil kemenangan semalam, Alhamdulillah JDT sekarang berada dalam kedudukan pertama kumpulan dengan 6 mata. InsyaAllah aku rasa tiada masalah lah untuk pasukan JDT ni layak ke semifinal. Apa yang perlu mereka buat adalah terfokus dan terus konsisten. Tak lupa juga, tanya juga kepada Selangor yang menang 4-2 ke atas pasukan Tampines Rovers lah. Doa-doa lah semoga dua pasukan ni daripada Malaysia mampu layak sehingga ke separuh akhir. Dan kalau ada rezeki, mana tahu boleh jumpa kat final nanti, InsyaAllah. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan. Assalamualaikum.